Okay, Assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Nazim jual kereta. Hari ni saya nak review satu unit Toyota Supra SZR tahun 2022. Sekarang ni hujan guys. Kejap lagi saya akan review kereta ni luar dan dalam. Korang stay tune guys. Okay guys, kita test dia punya kelajuan dia sikit tak boleh banyak lah, sikit je. Syahdu guys, memang syahdu guys. Langsung tak ada nak gegar-gegar, tayar pun tak lari. Memang sedap bawa guys. Allah Akbar. Handsome. Tak rugi beli guys. Cepat lock kereta ni sekarang. Okay guys, kita terpaksa buat video dekat dalam showroom sebab dekat luar hujan makin lebat Kita bawa dekat dalam showroom. Okey, ni dia. Kita sambung. Inilah Supra tahun 2022 guys. Kita nak harga dalam 295 guys. 295. Harga body Body price 295. Okey, ni adalah spek 2.0 dia datang dengan spek 2.0 tahun 2022. Korang boleh tengok bahagian belakang dia guys. Sangat handsome guys. Nampak? Memang cantik barang guys. Ini bahagian belakang dia. Kat sini ada GR. Okey, jom kita tengok bahagian depan dia. Bahagian depan dia, kebiasaannya orang bawa masuk color putih kan. Kali ni kita bawa masuk color kuning guys. Korang tengok. Wow. Padu. Sangat-sangat padu. Okey, ni bahagian depan dia. Kalau korang berminat dengan unit ni, korang boleh terus roger saya di 019-568-2692. Showroom saya berada di Bandar Baru Bangi, Seksyen 10. Ini adalah Recon Unregister Kereta yang belum diregister lagi. Okey, tayar depan dia bersaiz 255/40/18 bahagian depan. Bahagian belakang dia 275/40/18 guys. Kalau tayar belakang dia, saiz dia tebal sikit. Nampak? 275/40/18. Alright. Okey, jom kita review bahagian dalam dia sedikit. Okey, dia datang dengan BSM ada BSM. Tengok bahagian dalam dia. Handsome guys. Mileage dia baru 45 km kata saya dia punya mileage. Alright. Dia datang dengan handle 360. Okay. Datang dengan seat half leather seat. Tengok. Kalau duduk memang sedap tebal Dia punya seat memang sedap duduk. Saya dah duduk tadi, memang sangat-sangat selesa guys. Sangat-sangat selesa. Korang boleh tengok dia punya smart dia, dia punya kemas dia. Kereta memang handsome. Memang tak rugi yang beli kereta ni. Okay, jom kita tengok bahagian bonnet dia. Dekat sini dia punya button bonnet tadi tu saya pun cari juga dia punya button. Okey, tengok dalam bonnet dia. Kita tengok bahagian dalam dia. Pandangan dia ke belakang Okey, jom kita tengok bahagian engine 2.0 ni. Macam mana dia punya engine 2.0. Handsome ke? Tak handsome ke? Lagi satu, kereta ni datang dengan JBL JBL sound system Dia punya music memang padu kalau dia tarik 2 kali dia punya untuk buka bonnet. Sebab dia punya klip kanan dan kiri dia punya klip. Jadi kena tarik 2 kali. Okey, ni dia bahagian engine dia.
Unit ni memang sesuai lah kalau nak main drift. Abang-abang drift, abang-abang JDM, diorang memang cukup suka dengan kereta ni. Dia punya tuning tu memang cantik Tuning dia tu yang cantik tu. Alright, ni bahagian enjin dia lah. Tengok, orang tengok dia punya bersih tak bersih enjin dia. Ini tak cuci lagi, baru lap-lap je. Alright guys, kita review sedikit saja. Kalau korang nak lebih lagi detail, korang boleh terus kontak saya lah di nombor yang saya bagi tadi. Korang boleh terus kontak untuk review kereta ni dan boleh test drive Tapi kena set appointment lah. Kena bagi 1 hari awal. Sebab takut kereta ni parking bahagian dalam, memang saya tak boleh nak bawa keluar lah kalau parking bahagian dalam. Kalau dia ada dekat depan, senang lah untuk kita test drive. Lagi satu, takut kereta ni dah sold ke, ataupun kereta ni ada demo dekat luar ke. Right, apa-apa, terima kasih sudah support saya. Korang boleh follow saya, tekan button follow, like, komen. Alright, apa-apa pun, terima kasih guys. Assalamualaikum.